Kita orang gerak pukul 4 pagi. Kita naik pukul 7. Kita sampai sini pukul 8 sebab dia lambat sejam. Betul kan perkiraan aku? Sekarang dah pukul 10. Macet kan? Weh, macet tembikai. Pantai Aloha ke Peak tu ke Bravia. Benar. Sampai kat hotel. So kita nak pergi. Nama hotel ni tu Hotel Dharma. Lepas tu kita nak pergi. Lepas tu kita nak pergi Peak. Sebelum kita nak pergi Peak, kita orang nak pergi cari air dulu dekat Blok M. Sebab kita orang duduk kat area Blok M ni kan. Kita orang nak cari kopi-kopi ke, air masak ke. Di sini banyak tu korang kedai-kedai kopi. Kita rendam-rendam dia. Kau nak jalan ke mana ni? Ke kiri ke kanan? Satu. Korang nak buat satu pun boleh tau. Sini areanya. Pukul 11 pagi mencari kopi di kawasan Blok M ini. Kakak aku macam confused semua tempat dia nak pergi, tapi dia macam tak tahu. Dia tak tahu arah tuju. Kopi mana dia nak cuba. Yang penting kita ada kipas kita. Kau faham? Kita dah sampai kedai kopi korang. Ada donat. Almond early kedai cookies. Sebelah ni kedai bakmi, sebelah ni kedai kopi. Kedai dia sekali korang. So sebenarnya banyak area ni. So kau kena jalan sampai ujung belah sana. Dari Blok M ke Peak by the Sea 40 minit korang. 40 minit. Padahal tadi kita lalu daripada airport tau. Grab dia berapa? Grab dia 110,000. Kau convert sendiri. Aku banyak kira. Okey lah kan? Okey. Okay Ina, kau nak apa sebenarnya dekat Peak tu? Kami untuk kamu. Kalau kau tak beli kami untuk kamu tu, aku siap. Sightseeing dia lawa gila. Ni kawasan perumahan ni. Weh, Putrajaya ataupun SP Setia punya area. Space dia pun banyak tadi kat depan tu. Design Week. Such a nice area. Tu jalan. Tapi panas. Dia macam bangunan tokong Cina. Lawa gila. Tu Old Town ke apa? Chinatown. Ini kalau kau tengok kan, setiap bangunan dia memang ada macam design dia tersendiri tau. Ni sana tapi banyak macam Chinese punya architecture. Tu kedai Jepun. So pintu masuk by the sea tu macam ni daripada sini. Dia ada blok belah sana dengan blok belah sana. Dia memanjang ke belakang. Macam itulah tempat ni. Boleh cari tempat minum dulu nak? Boleh. Haus. Nak beli air. Ni ada orang belanja. Terima kasih Azam. So Lychee, Mustard. Okay, kita ada dua tempat nak makan. Sama ada gudeg mercun ataupun pagi sore. Pagi sore, esok dekat Bogor pun ada. Gudeg mercun tak ada. Tapi sebenarnya makan bebek. So kita akan makan Pagi sore. Okay. Gudeg tak kisahlah. Tapi kita nak minum gudeg lapar. mercun Ibu Peri. Lapar banget. Oh, apa Kak Ina? Lychee. Nak sikit? Boleh lah. Tapi sebab tak manis. Kita nak rasa honey muscat. Ya, nak. Dia macam ada masam, tiba-tiba ada macam ni hijau-hijau rumput. Pudina hijau-hijau rumput macam tu tau. So honey lime kita dah siap. Satu ni 35,000. 35,000. Around 10 ringgit. No, 9, 7, 8. Ni macam ni. Cantik kan penjual. Masam. Dah lagi tak kurang manis. Salah, minta kurang manis masam. Nak pergi panjuran Chinatown. Memang macam Chinatown tau. Tengok kat gambar. Lepas tu BTV. Tapi sebenarnya kawasan ni jauh-jauh. Macam 1 kilometer, 1.7. Boleh je. It's walkable lah sebenarnya. Tapi kalau tengah panas macam ni tak walkable dah. Kau tahu tak? Banjir. Dia macam kau kena jalan yang dekat dulu. Ke sana, membawa ke sana. Korang kalau nak datang sini, beli honey muscat. Honey muscat sedap. Sebenarnya kalau pergi by the sini, kalau orang perempuan suka shopping barang lokal, mungkin korang akan ambil masa yang lama lah. The shop tak banyak sangat. Kecil je. Tapi kalau orang yang tak minat shopping, tak minat barang lokal, tak minat apa-apa, macam nak tengok je barang apa yang ada, kau mesti akan macam sekejap je.
Faham tak? Aku suka shopping. So aku mungkin akan lama. Air dah 3 lah. 1, 2, 3 tak cukup. Keempat dia pergi beli. Memang haus betul ni. Tak ada cakap lah. So cute. Kayaknya nanti aku nak pergi Gaudi ni. Gaudi ni famous. Jim Monkeys ni pun famous. Macam beg furlang kau. Ha, ni macam Louis V. Cantik lah. Wah gila, dia ada siap pouch. Macam ni. But I like this one. Lawa kan? Dia ada banyak colour. Kalau apa lagi ah? Mata putih pun cantik. Oh, ni cantik. Bawahnya warna pink. Pink macam mana? Dengan ada shoes yang tinggi-tinggi. Ada bulu-bulu. So cute. Kalau ada cukup dah ada siap. This is so cute. Ni Sociala dia. Yes. Kau punya blusher. Cantik kan? Ha, Tapi tu berapa ribu tu? this one 84. 84, how much is it? I want to try this one. Ni. Ini apa ni? Matcha oat. Suka macam. Cancel lah. Kita tadi kita dah pusing. Oh, patut sini apa? Di sini clearance. Tengok nanti lah. Dekat yang lain. Aku rasa kat sini tak banyak choice. So macam banyak selection mask kat sini. Itu apa tu? Ada brushnya. Sini ada lagi. Sini jumpa kedai macam cute gila. Oh my god, see. So cute baju dia. So cute, so cute. This is so cute. Okay. Hitam putih, tapi putih tu jarang ya? Iya kak, tapi ini best seller sih kayak model ini. Oh. Hijab gitu. Apakah ini jodoh? Ini pun cantik. Okay, Ina dapat satu. So dangerous, we also get one. Last pieces ya? Ya. Iya, best seller. Dapat lagi satu. Lapar lagi makan. Duit dah tak ada. Pulang. Itu sudah dapat satu perfume. Itu sama satu baju satu. Apa lagi aku beli? Oh, baju muka. Mana ada beli banyak? Baru 3. Tapi ni hari pertama. Sila datang sini. Baju dia sangat cute. Yang pouch yang 3D. Ah, so cute. And then lagi mana boleh ditunjukin? Oh, this is so cute. Oh my god. Kita dekat Gaudi and then baju dia macam this is so cute. Okay, this is Somi. This is so cute. Seluarnya lembut. Kain dia lembut ke nak? This one is so cute. Lembutnya kainnya. Aku rasa aku suka atas ni. Dekat atas tu itu cute. Pagi sore. Makan di pagi sore. Kak Ina nak makan apa? Ready for makan. Bila? Dia tak sempat tutup kot Kak Ina yang tak tutup tu. Dia susah kot. Macam nak? Ayam. Sambal udang petai. Ah? Itu apa saya dulu? Tidak. Patutlah orang kata tidak. Dia tak pedas sangat tau. Ayam pop sedap. Dia macam berlemak. Balak tu heavy. Tapi tempe tu ni nak tempe Nampak macam sayur tapi botol nak tu yang sedap. keropok tu. Sudah habis, sudah siap. Berapa Pak? 458 700. Baik. Kenyang. Ngantuk. Ngantuk. Nak tidur. Sudah makan ni. Sudah makan. Tunjang. Aduh. Kenyang gila. Kak Syumi dia nak apa ni pagi sore sangat ni. Kak Syuhi, kita orang nak makan pagi sore. Kak Syuhi bila nak datang? Tak boleh. Yang boleh makan bila nak datang. Bila nak sampai.
Korang datanglah cepat. Kita orang dah habis makan. Kamu ada nama. Itu, lihat itu. Kopi itu nggak ada nama. Iya, nggak ada nama. Habis apaan? Nggak tahu. Jauh sikit. Selepas kita makan dekat pagi sore, sekitar berapa ratus ya? 100 ringgit aja tadi. Banyak-banyak itu. Okey lah. Lebih kurang kat Malaysia makannya. Lepas tu kita kena berjalan. Berjalan, kita nak pergi berjalan. Kita nak pergi mana? Menara Condong. Menara Condong Tolak Intan dekat Jakarta. Emang ada? Jauh sih. Ada coklat cafe. Coklat cafe. Itu? Chocolate cafe. Kolega. Macam menarik. 500 meter ya Menara Condong ni jam 500 meter. Yan. Hah? Mana itu? Itu bukan kita durian kan dia? Lulian. Durian je. Durian. Sebelah dekat If Language Center. Elok. Kira dia estetik ni. The chocolate. This is so pretty. You want chocolate? No, you are too kenyang. Okay, no money, no talk, just walk. I saw this one kedai so cute. Oh, kedai cute. This is Ramyeon Heaven nama kedai ni korang. Ramyeon Heaven. Oh my god. This is so cute. Oh. Hello. 안녕하세요, katigangan. Enjoy. Korang tengoklah ramyeon ni sampai mana. Sampai atas dunia. Brain shop. Okay, korang nak jajan apa? Daripada atas sampai bawah. Nanti aku nak pergi Indomaret lah. Nak beli keropok sini. Kita dah sampai kat mana ni Kak Ina? Pancoran. Pancoran. Tak sebutan dia. Betul ke? Pancoran. Pancoran. Ha. Kita kat Pancoran. Korang boleh terus masuk kat sini. Tapi macam kau tahu tak dalam drama Cina lama yang tak ada orang tu, ada House of Boloban. This place is so pretty but tak ada orang. Ada kedai bakso. Ada Gonca tapi tutup. No, Gonca is open. Ada Hawaii. Well, this is so pretty. Oh my god. Okay, sementara kita tunggu kita punya tu siap. Kita jalan kejap. Wah. Ni kereta sapi. Shilin. Ni ada apa ni? Dengan Peak sebenarnya tak jauh tau. Cuma dia tengah hari macam ni lah. Bak kata tadi panas. Jadi kalau ke panas. Ni Hawaii nama kedai dia tapi tadi nak zoom dah. Ada bumbur angker. Situ. Cantik gila. Ini ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Oh, ni ada milk tea. Japanese long fries. Ada es durian gitu. Panjang tempat ni korang. Sinar Harapan bekat nasi goreng. Nasi goreng. Sampai hujung sana. Let's go home.
Kat sini tengah lagu rap Cina tau. So macam feeling lah kau makan. Sampai hujung sebenarnya dia macam kedai makan. Lepas tu ada satu dia ada kedai milk tea. Lepas tu depan tu ada kedai kentang. Comel gila kedai kentang. Lepas tu kau tahu Naruto punya geng. Macam anime macam tu lah dia punya vibe dia. Dia macam kedai dia kecil-kecil macam tu. Lepas tu macam ada kedai aksesori sikit. And then kebanyakan kedai makan. Ada es durian kat belakang. Kita pergi Aloha pula lepas ni tengok ya. Street ni kecil je. Tapi kalau dah sampai peak datanglah sini alang-alang. Kalau dari pagi sore dalam 500 meter. Kalau daripada peak dalam 1 kilometer lah. You're not gonna walk, panas. Dia macam gelombang korang. Kau tak macam gelombang kan? Ini masih peak 2 ya pak? Yes, already. Masa sekali kawasan je. Aloha office tower dia tu. Jauh juga nak pergi Landstand ni. Ya, ini kalau jalan kaki patah dulu. It's club. Oh, di sana beach. Ni beach club dia. This one nak kena ada Malaysia ke? Dah sampai Aloha. Diorang tak bagi dia masuk, nanti kena bayar parking. Jadi kita jalan sikit lah. Tak tahu nak masuk. Tak nak masuk, dia dekat je korang. Grab tadi dalam 30,000. Kita naik expander. Dekat je. Tapi jauh sebenarnya. Dia pusing ke depan. See? The Aloha. Dia macam masuk dia free je. Korang kena follow Instagram. Senang no, senang. So it's like a hanging place. Banyak. Ada kedai kopi semua tu. Nak lepak mana? Nak lepak mana? Wah, dia ada statue cantik kat situ. Gambar ni. Itu seperti puteri mandi. Like a princess dikalungkan. Panama ada kat situ slipper. Korang kalau tak ada slipper boleh lah beli kat situ. Wah, ni cantik gila kalau bergambar ni no. Rakan-rakan sekalian, ini memang cantik jika bergambar. Sini ada Korean barbecue kat sini. Sebelah tu kedai makan apa tu lagi. Tapi vibe lah, vibe lah. Pas Opula, mati dah, tak payah hidup. Tak perlu. Topi pun buka. Ni bukan sampel ni, ni bawa kita berlayar kau tahu. Peluh pun hilang, macam nak tidur. Walaupun kau tak boleh turun ke pantai tu, nikmat angin dia tu membara-bara kau tahu. Besar betul tempat ni. Okay, ini our last tempat dekat peak ni. Lepas ni kita nak balik. Apa nama tempat ni Kak Ina? Last and sebab yang ini boleh jalan sampai ke pasir yang nak jalan sangat tu. Jadi kita pergilah sini. Sekejap je dekat Aloha tadi. Ini mana ni jalannya? Tapi tempatnya cantik. Bentar-bentar ni kot. Lobby ni. Dia macam ni lah. Tapi cantik dia, tak ramai orang. Pasal tak? Ya. Itu ada butterman. Kita ordernya ini ya. Bisa diangkat. Kita sudah cuba 5. Jadi kita tambah ini. Ice butterfly sama lychee. And Kak Ina, you take what? You honey lemon peach kan? Yes. Kat bean bag sampai tak nampak kan. Tunggu air kita. Cita rasa apa jam? Cita rasa Melayu. Dia tak manis sangat. Dia macam sedap-sedap bila kau minum. Tapi masalahnya banyak yang tak ada. Diorang baru pindah kedai dia tu sini kan. Kadang-kadang aku duduk macam ni kan. Dekat bean bag ni. Dengan kaki macam ni. Menghadap apa? Don't close menghadap laut lah. Apa lagi? Ini memang boleh lena babe. Angin dia meru-deru kau tahu. Berjalan macam tu lah. Feeling habis. Kau tengok daripada sana kan. Sampai sana. Sebenarnya dia panjang ke sana. Tapi kita mestilah malam nak berjalan. Aku pun tak tahu arah mana sunset yang dia nak tengok sangat tu. This one sumpah sedap gila. Kau rasa minum. Betul kau rasa macam tiba-tiba rasa rumput. Dia lemongrass tau. Kalau kau nak beli air ni, jangan minta kurang gula. Yang lain kita orang minta kurang gula. Oh my god, this is so good. So good.
Ha? Tadi 8 ke? Tadi 7. 5. Tadi 5 ke? Kita bukan ambil 6 ke? Tak, tadi 5. 5 ni 3. 8. Hari ni je dah 8 cawan air ni. Satu kat RM10. 80 ringgit. Tapi sedap lah air ni. Tak apalah. Sedap gila. This is so good. Pergi mana-mana pun nak beli ni. It smells, bau dia wangi gila. Gentle sedap. Want my drink? I want yours. Tak sedap. Memang ni air boleh sedap. Aku tak pernah beli air mani macam ni. Apa kau cakap? Dia kata ada 4 tau. Susu, apa-apa semua out. Ini paling sedap. Apa? Lemon ni miso. Cagi. Saji. Cantik gila petang kat sini korang. Sejuk gila. Kat sini ada 3 monkeys besar gila. Welcome to our room. Kita ada king. Oh, memang king. king and Satu single. benda yang lupa kat luar bag tu. Kena curi nanti. Kau tengok. Ajam tengok jam. Kau kan duduk seorang-seorang. Tak ada orang ganggu kat situ. Istimewa. Cik. Ini kan RM90 je. Sehari kau bayangkan. Okey lah. Comel gila. RM90 dengan RM90 siap dengan breakfast macam ni. Okey lah. Kita nak pergi cari makan dekat Blok M. Ya Allah, muka aku pucatnya. Tengok dah baju cuci muka. Pakai baju yang sama. Kerana Aku dah macam belacan. Mas nak tukar. See, like a belacan already. But it's okay sebab kita nak cik makan. Ya Allah, mata makin kecil. yang cantik lah. Mata dia makin kecil. Gitu. Let's go. Kita nak makan. Apa dia viral kan? Ni apa ni? Oh. Ni malam dia meriah no kat sini. Oh, dia satukan. Putigo ni pun macam best. Di sini kena beratur. Kitanya di Mafia Sate Tancang Bugendut Senayan. Itu tasik hati kita dah nak siap. Restaurant malam ni masih ramai orang. Kita jalan dekat Taman Literasi. Kat sini macam ada street, macam street food yang sangat street. Ni macam tempat lepak-lepak kat atas, kat bawah. Kau tahu tak macam stadium kosong, lepas tu orang lepak macam tu. Lepak makan. Diorang beli kat sana, lepas tu diorang lepak. Isn't it? Tu ada coffee. Ni ada apa? Fries friends. Tu ada boloking. Cafe Babe 26. Babe. Kok babe? Ini snowberry. Jual air. Ni macam photo booth. Dia macam lampu-lampu. Acah lah. Kau kalau jalan tengah ni memang acah. Ni coffee tapi dia tutup. Kedai coffee. Froja. Ada apa lagi ni? Tapi basically sebenarnya kedai dia pun musim macam ni je. Uish. Oh, pasar tarik ni lah yang tu tak pasar je. Dia bungkus macam ni. Kita tengok. Oh wow. Ni ada pasta tarik. Pasta di dalam tu. So, sampai jalan sampai pakai. Oh, so interesting. Kelas. Sangat interesting.
Ni Coca-Cola. Itu sajalah di sini. Ke depan keluar. Nak keluar ke nak pusing? Ada library korang? Wow. Lampu dia kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Kalau kat library kan, kita study. Macam tapi dia macam open library. This is such a cute one. Oh my god. Yes. Gelap kau tu malam mati tu. Macam kalau kau nak study pun kau tak tendang. Tapi memang aku rasa dia lepak makan je. Tapi orang lepak kat atas ni lah. Orang naik. Oh, kalau bercinta memang tempat lepak salah cerita dia. Tapi dua orang ni kan. Ni kan saya ni kan. Ke student. Tidak student tapi tu masuk ke dalam. Itu saja di sini.